Anak liat nak mandi, tapi bila kita keluarkan pool ni, bukan main excited ya dia nak mandi. Biasa je tu. Thank you. Pool ni saya beli dekat TikTok Shop. Tak mahal sangat, tak murah sangat. Dalam between 50 sehingga RM60 lebih macam tu. So affordable lah. Sebab saya rumah landed kan. Jadi tak ada swimming pool. Jadi saya belikan pool yang ni lah. Ada air pancit sekali kan. Anak pun happy sangat. Siapa mandi pool angkat tangan? Ini nanti besar sikit dia masak nanti. Jangan Tri tengok mama. Yay. Hai. Okay, so pool ni dia ada set sekali dengan bola-bola warna-warni ni. Okay, ada 20 biji semua. Jadi sambil-sambil main pool, mandi pool, sambil-sambil itulah main-main dengan bola-bola ni sambil mengenal warna kan. Memang berbaloi sangat-sangat lah. Tapi kalau korang rasa 20 bola tu tak cukup, boleh tambah lagi, tak ada masalah. Dekat kedai dia jual bola sahaja. Nak penuhkan satu pool ni dengan bola-bola je pun boleh, tak ada masalah. Purple pandai. Purple pandai. Purple pandai. Thank you. Ni apa? Green. Apa ni? Yellow. Ni apa? Ni apa? Orange, pink. Yellow. Pew. Yellow. New. Yellow. Ni apa ni? Bak. Duck. Yellow, pandai. Red. Mana pink, mana? Pink. Pink. Itu green. Pink. Mama nak pink. Mana pink? Ni pink lah, bukan purple. Pink. Tu purple. Purple. Ni betul. Ni betul purple. Ni pun purple juga. Pandai. Ya, pandai. Pink. Pink.
Ka. Oh, ka. Ka, Yayan. Piung. Gosok gigi sendiri. Gosok, gosok, gosok. Cepatlah gosok. Nak mama tolong? Yaya reti tak? Satu cepat. Mama tolong. Nak mama tolong? Tak nak? Oh, tak nak. Tak nak mama tolong. Nak gosok sendiri ya? Macam ni, gosok, gosok, gosok macam ni. Gosok, gosok, gosok. Gosok, gosok, gosok. Atas bawah macam ni. Itu bukan gosok gigi, itu hisap.